hantu kembali lagi. Okey, sekarang kita nak mula main bola tampar pantai. Ni. Jadi biasanya kan kalau nak mencuba apa-apa permainan kita nak kena tahu dulu peraturannya. Betul tak kawan-kawan? Tanya dalam permainan bola tampar pantai ni kan berapa orang permainan? Pemain. 8 orang juga tapi 3 orang. 6 orang main, 2 orang juga. Untuk satu kumpulan. Untuk satu kumpulan. Pernahkah perlawanan diadakan di Saru ni? Selalu deh. Selalu ada perlawanan. Kenal tu kali. Ya. Berapa mata tu diperlukan untuk menang? Kita kira 21 mata. Jadi Abang Latif kalau kita cuma ada 8 orang di sini macam mana? Kita boleh bagi 4 sebelah sana dan 4 sebelah sini. Baiklah. Tapi petang ni kita akan Dah masuk? Bas nak masuk sekali lah. petang ni kita akan lawan lelaki lawan perempuan. Boleh. Kalau macam tu Bas mewakili pasukan lelaki. Dan Abang Latif mewakili pasukan perempuannya. Baiklah, boleh kita mulakan sekarang? Biar Bas buat servis permulaan. Tak apa. Dah, cukuplah. Sini semua. Tahniah. Wah, bagus. Jom. Macam mana? Seronok? Benar. Rasa macam kamu nak main lagi je tengok ni. Memang. Tak apalah. Kalau kamu nak main lagi boleh lepas ni. Tapi sekarang ni kawan-kawan tu nak tengok kartun. Jadi kita puaskan hati kawan-kawan kita dengan kartun dulu. Lepas ni bolehlah kita main poros, ya? Kawan-kawan, sama-sama kita saksikan kartun seterusnya. Saksikan. Lagi.